Yo, itu adalah aku yang selalu mati banyak kali dekat dalam satu server ni, iaitu Sakaratul Lifesteal. Maksud aku Sakaratul Infuse. Dekat dalam server ni ada orang pro, sepertinya Rescue ataupun Violator. Dan aku hanya sekeping roti yang dicecah dalam kuah. Jadi video kita pada hari ini, aku akan buat perangkap untuk semua orang dekat dalam server tu, kalau boleh lah. Dan untuk korang, kalau korang tak nak kena perangkap, tolong subscribe channel ni, sebab sikit lagi aku nak cecah 100k. Terima kasih dan enjoy the video. Kayu. Oh, kayu. Let's go. Duh, korang yang spek apa dekat dalam sini? Mestilah aku grinding. Tak apa, semuanya selamat, ya. Allah, alamak. Jangan tu. Ada lagi ya. Alamak, banyak yang masuk dalam lava, cok. Aduh, gimana ni? So masuk dalam lava gila lah. Tak apalah, kita grinding je lah diamond. Mesti ramai tertanya kenapa aku speedkan lajukan benda tu. Sebab aku malas edit. Yeah. Okay guys, so aku dah jumpa satu tempat ni. Aku pun set home tempat tu kat sini. Jadi tempat dia kat depan ni, sebab luas. So jom kita buat trap dia. Okay, so jom kita ceritakan pasal trap macam mana aku nak buat. So korang nampak tempat ni biasa-biasa kan? Tapi salah. Kalau korang hancurkan blok ni dan blok ni, korang akan dapat trap. Yup. Seperti mana korang nak trap member korang, hanya hancurkan benda tu dan diorang akan masuk perangkap. Kalau dia tersentuh salah satu pressure plate, maka dia akan tolak jatuh ke dalam satu lubang kecil. Dan korang akan escape melalui lubang ni dan bunuh dia. Lepas bunuh dia, korang just letak barang dekat dalam chest ni. Simple kan? So, mari kita membina. Let's go to the video. Okay, so trap dah siap. Sekarang kita nak cari mangsa. So mangsa pertama aku adalah Violator. So aku message dia kat Discord, yang dibalas adalah yo. Dan aku sambung chat, dan akhirnya dia pun accept. Tolonglah. Oh, dia accept guys. Dia accept.
pada masa yang sama, plan tak seberapa lancar sebab dia tahu apa aku nak buat. Alamak, jangan. Jangan. Alamak. Kantut dah. Aku nak suruh dia ke bawah, tapi dia nak stay kat situ juga. Nah, aku kasih dia diamond lah, umpan. Tak berkesan Alamak. Lepas kejadian tu, dia pun left dan misi gagal. Ya. Jadi, aku modify trap baru, iaitu snow powder tapi trap yang sama, cuma berbeza sikit. So, macam mana aku nak buat? Aku ambil leather boots dan aku masuk dalam ni dan TP orang, sebab dalam server tu boleh TP-kan orang. Lepas tu, kau keluar je dan turun balik semula ke bawah dan habiskan dia. Jadi, sama je kejadian dia macam tadi. Ya, cuma modified sikit. Wait a damn minute. Ni mana boleh guna ni? Kita kena ada snow powder lah, bukan snow block. Salah. Tu. Yes. Akhirnya 7 minit cok. Lama. Okay, let's go. Okay, trapnya dah siap guys. Jadi aku pun tunggu orang untuk TP ke aku dan masuk ke dalam trap tersebut. Aku tunggu dan akhirnya ada orang TP. Dan ya, dia left masa aku nak hit. Bruh. Dia join balik dan dia terlepas sebab dia TP kat rumah dia balik. Such a coward. Aku TP lah ramai orang, sehingga ada yang accept lagi. Hey bro, what is this bro? Hey! Mana cok? Hey God, bro, this is not fair yeah. You know, this is not fair, you know. This is not fair, man. Oh God. Oh my God. OP. So yeah, dah seorang pun boleh lah, seorang. Ya. Gila lah OP cok ni. What the heck. Kita pakai. Selepas kejadian tu, aku pun dah tahu apa rasanya selepas trap orang. So, itu saja video untuk hari ini. Dan kenapa korang kata pendek sangat cerita ni? Sebab masa aku off record, aku nak simpan barang berharga tu dekat dalam satu barrel. Tiba-tiba ada 2 player datang dari mana entah, bunuh aku dengan full diamond gear dia dan curi barang aku dekat dalam barrel tu. Lepas tu aku ajak satu pasukan ni, dia datang nak tolong aku. Tengok akhirnya dia betray juga. Lol. Dan barang tu tak dapat diselamatkan. End of story. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk subscribe. See you in the next video.